Astagfirullahaladzim. Lagi sekali, hari ni hari Sabtu. Tadi petang pukul 6.30, 6.20 saya dah lari kat Bukit Expo. Tapi nampaknya cuaca tidak mengizinkan saya untuk berlari sehingga jam 7 sebab kilat menyambar-nyambar seperti suruh untuk pulang. Jadinya saya pulang, Allahu Akbar, pulang untuk sebentar. Dan sekarang lepas Isyak kita akan bermula berlari dekat Putrajaya. Sebab hari ni sepatutnya long run. Tadi kat Bukit Expo, apa kejadian entah saya buat 1.2 km. Tapi saya hold zone 3. Sekarang saya kena belajar untuk keep it slow dalam zone 2 saja. Aduh, Answana. So hari ni long run tau, 8 km tau. Jalan kemungkinan akan licin. Dan sekarang tak ramai sangat orang sebab kita datang awal kan. So hopefully we can finish training for today and pass with flying colours. Walau what a language. Apa pun, kasut saya tak basah lagi hari ni. Saya tahu kenapa kasut saya tak busuk, tapi dia bau sabun. Sebab saya basuh guna sabun kan. Saya basuh dengan buih-buih sabun. Mungkin ada remaining sabun dekat kasut ni. So bau sabun tu melekat. Dia bau sabun tau. Bau sabun kain yang macam orang tak bilas. Macam tu lah. Macam mana nak cuci kasut ni? Oh, hari ni Zafira tak ada. Saya seorang je. Saya kena kuat lah hari ni. Kena kuat semangat. Lapar. Makanan dah beli, tak makan lagi. Lepas lagi kita makan je. So hari ni long run. Esok should be easy lah. So kalau buat esok long run, tak boleh ni. Esok ada kerja lain, gotong royong. So kasut dah siap pakai. Jom. Kasut dah siap pakai. Let's go. Agak gelap ya hari ni. Doakan saya berjaya 8 km. Jumpa lagi.